Aku impress gila dengan Zikir Ring ni guys. Dia bukan hanya untuk zikir semata-mata, tapi banyak fungsi-fungsi menarik yang ada pada cincin ni. Antaranya ada reminder solat 5 waktu, reminder untuk zikir, jam dan juga step counter. So guys, ini adalah Zikir Ring daripada brand iQibla. Dekat dalam box korang akan dapat dia punya thank you card, user manual, warranty card, charging cable, dia jenis cucuk macam ni. Dan ini adalah dia punya Zikir Ring. Dia punya design cantik, kombinasi hitam dan juga emas dekat situ. Dekat sini ada satu button, bila korang zikir korang boleh klik lah macam tu. Bahagian bawah ni dia ada satu lubang. So kalau korang nak charge, just masukkan je macam ni. Korang juga boleh download iQibla Live, available dekat App Store dan juga Google Play Store. Dan dekat dalam apps ni macam-macam lagi yang korang boleh buat. Antaranya boleh update dia punya firmware. Kalau korang ada 2-3 produk daripada iQibla ni, korang boleh klik je dekat atas ni untuk add produk. So dekat sini korang boleh track record korang punya tasbih. Dan ada juga fungsi find ring. Selain tu dekat dalam apps ni pun dia ada waktu solat, sekarang ni dah maghrib, dan ada Quran player, ada kiblat, Islamic calendar dan macam-macam lagi guys. Dan masa korang nak beli tu dia ada size tau dekat belakang ni. Yang macam dekat jari aku ni adalah size 20mm. Dan satu lagi yang bagusnya dekat profile korang ni, dia ada macam goal tau. Korang boleh collect point. Contohnya daily tasbih 1000, korang akan dapat 100 point. Dan kalau point korang dah banyak, boleh je tukar dengan produk daripada iQibla. Contohnya sejadah ni, dia memerlukan 120,000 point. Lepas tu korang boleh claim sejadah ni. Dan selain tu, macam-macam lagi produk yang ada. So kalau korang nak zikir, just klik je. 1, 2, 3, 4. And kalau korang nak reset, just hold je lama-lama. So kalau korang zikir tu, dia akan record sekali terus dekat dia punya apps. So overall untuk produk ni, seriously aku recommend sangat-sangat. Aku rasa memang sangat sesuai kalau korang nak beli, pakai sendiri ataupun korang nak bagi hadiah dekat parent ataupun dekat pasangan. So macam biasa, kalau korang berminat nak dapatkan, link aku ada sediakan.